Antara kesilapan besar orang yang simpan emas, mereka pergi beli barang kemas di kedai emas untuk tujuan simpanan dan pelaburan untuk jangka masa panjang. Kalau kita beli barang kemas untuk tujuan simpanan atau pelaburan jangka masa panjang, itu akan merugikan kita berbanding kalau kita simpan emas 999 dalam bentuk dinar ataupun gold bar. Kalau tuan-puan nak tahu kenapa rugi, kena tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save dan share untuk rujukan akan datang. Okey, yang pertama sekali, kita nak buat keuntungan dengan emas ni, kita kena tengok spread. Spread untuk barang kemas ni tuan-puan lebih kurang sekitar 20 hingga 45%. Jadi kita nak untung dengan barang kemas, kita perlu ambil masa yang lebih lama nak tunggu harga emas tu naik lebih daripada spread value. Barulah kita dapat keuntungan. Dan satu lagi, kos upah untuk barang kemas sangat tinggi dan kos upah ni tak termasuk dalam kos jual balik emas untuk kita dapatkan keuntungan. Tapi kalau tuan-puan beli dan simpan dinar atau gold bar ni, spreadnya sangat kecil, iaitu dekat public gold sekitar 6 hingga 9% sahaja. Jadi spread yang kecil ni akan pastikan keuntungan yang kita dapat lebih besar dan lebih cepat. Jadi untuk tuan-puan yang nak simpan untuk tujuan simpanan dan pelaburan jangka masa panjang lebih daripada 2 tahun dan ke atas, tuan-puan boleh beli gold bar ataupun dinar. Okey, macam mana cara nak bermula? Tuan-puan boleh bermula dengan menyimpan emas dalam akaun emas Gap di Public Gold. Bagi tuan-puan yang dah bersedia nak mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, tuan-puan boleh terus refer pin video saya ataupun tuan-puan boleh klik je link dekat bio saya tu untuk buat pendaftaran akaun emas. Selepas mendaftar, saya akan bantu sebaiknya untuk tuan-puan langkah-langkah dan cara yang terbaik untuk anda mulakan simpanan dengan berapa pun bajet yang anda ada.